الرجيم خير ما أحييكم بتحت الإسلام وتحت الإسلام بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمتي فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره لا شقينا. يا حبذا رب وحب الدين وحبذا سيدنا محمد هادينا لولاه ما كنا ولا بقينا. الله يا شاكر يا شكور، الله يا عفو يا غفور، الله يا عالم يا خبير، الله يا فتاح يا بصير، لا تحرمنا فتحك المبين آمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: khairun nas anfa'hum linnas. Apa khabar tuan-tuan, perempuan, para ibu, para ayah, saudara-saudari yang dirahmati Allah? Alhamdulillah bil khair. Dengan kesempatan bulan Syawal masih ada ini, saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minni wa minkum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadat kita pada bulan lalu, diterima puasa kita, amal ibadat kita, segala ketaatan kita. Walaupun ni raya yang ke berapa dah kan, dah berbelas-belas kan, nak habis dah kan. 26. Walaupun raya tu 1 Syawal kan, memanglah semua orang tahu 1 Syawal tu kita raya dengan kita bertakbir, kita takbir raya dan kita salat sunat hari raya. Namun tak ada salah istilah kalau kita nak sebut hari raya kedua, raya ketiga sampai raya ke-26 pun, raya sebulan pun tak salah pada syarak. Sebab dia pada lafaz, iaitu pada faham sahaja. Sebab ada orang tak boleh dengar bila kata ada raya kedua, raya ketiga, raya apa ni, kata raya sehari je. Kata memang kita tahu main raya tak ada orang main raya pada raya kedua tu, tak ada. 2 Syawal main raya kan, Tok Imam buat pengumuman kan, esok raya ke-27 jom sembahyang raya, tak ada. Mana-mana masjid dalam satu dunia pun tak ada kan, tak ada. Dia pada lafaz sahaja. Sedangkan para ulama salafus salih, antaranya sahabat Nabi Anas bin Malik, pernah menyebutkan bahawa raya tu ada 5. Syekh Abdul Qadir Jailani dah sebut dalam kitab At-Tariq,
apa kitab Al-Ghunyah di Tariqul Haq. Dia kata ada 6 hari raya. Macam mana tu? Nak bida'ahkan Anas bin Malik ke macam mana? Sebab Anas bin Malik kata raya tu apa? Sebab kan masa khutbah tu khatib kata pada hari raya tu sesungguhnya hari ini adalah raya bukan hakiki. Yang hakikinya adalah ketika kita di akhirat nanti kan. Ini pada syar'i, di dunia ni pada syar'i saja. Betul. Anas bin Malik mengatakan raya yang hakiki tu apa dia? Antaranya disebut jika seorang mukmin itu berlalunya hari-harinya tanpa melakukan maksiat, itulah hari raya. Kalau hari-hari setahun 360 hari, lagi banyak hari-hari hari raya. Dia tak ada buat maksiat setiap hari-hari yang ditempuhnya, maka itulah hari raya. Seorang mukmin yang meninggal dunia dengan membawa keimanan, ketaatan, tanpa sedikit pun terpedaya dengan hasutan syaitan, maka itulah hari raya. Bukan kata hidup raya, meninggal pun raya. Cuma tak adalah orang ni kan seronok pula orang meninggal. Yang ketiga, bila kita selamat daripada sesaan kubur, itulah hari raya. Yang keempat, bila kita meniti titian sirat, meniti as-sirat tu, lepas selamat, itulah hari raya. Yang kemudian seterusnya, bila kita selamat daripada azab malaikat Zabaniyah, itulah hari raya. Bila kita selamat daripada neraka, masuk syurga, itulah hari raya. Dan bila kita dapat melihat zat Allah di hari kiamat, itulah hari raya. Anas bin Malik sebut. Termasuklah Syekh Abdul Qadir Jailani antara menyebutkan 6 hari raya yang ada ulama bahas, sehingga kan kenapa puasa 6 ada kaitan. Tapi saya tak nak cerita malam ni kan, kita baca kitab malam ni, tak cerita pasal raya. Pasal raya je ada 95 slide berkenaan dengan hari raya. Ulama bahas pasal raya. Kita tahu raya ni lemang, ketupat kan. Kalau Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif muka surat 277, laisal 'aid liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu dengan berpakaian baru, tapi hari raya itu adalah dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah SWT. Jadi itu tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita dah masuk bab baru bagi kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Saya baca bersama syarahnya Maraqil Ubudiyah yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimallahu ta'ala. Kedua para ulama ni amat hebat. Kita tak nafi dan kita mengetahui siapa Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Dan kita juga mengenali Syekh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Makki, yang bila kerajaan Arab Saudi nak luahkan perkuburan di Mekah itu, maka jasad tubuhnya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi itu tidak rosak, utuh seperti sebelumnya, sehingga kan kerajaan Arab Saudi kebumikan semula Syekh Nawawi. Sebab dia Arab ni bila 100 tahun yang begitu, dia akan bagi jenazah lain pula masuk kan. InsyaAllah malam ni kita masuk adabul naum, adab tidur. Kata orang Perak, adab meruluh. InsyaAllah adab meruluh. Jadi bahkan bukan kata ketaatan, semayang, puasa Islam jaga, bahkan tidur pun Islam jaga. Punya rahmat Allah meliputi segala-galanya. Bab tidur pun yang merehatkan tubuh badan kita, yang merehatkan otak kita, yang menyukakan kita tidur. Siapa tak suka tidur? Tak ada orang tak suka tidur, termasuk saya kan. Tidur ni jangan tak payah ajak. Kalau seorang menguap, kata kajian saintifik kan, dia seorang berapa second, 5 saat, kurang daripada 5 saat, orang lain akan menguap juga. Itulah dia punya berjangkit. Seorang menguap, orang lain akan menguap, orang lain akan menguap, orang lain menguap. Bukan tak ada pasal.
Kan? Bukan dia kira cukup tidur tak cukup tidur, menguap ni. Kadang-kadang kita sebut menguap pun orang menguap. Itulah. Sebab benda yang menyukakan memang Allah bagi. Cuma tak boleh lebih. Tak boleh melebihi, melampaui. Adabul naum, adab-adab tidur. Kalau kitab Jawi ni muka surat 77. Baik. Adabun naum, adab-adab tidur dalam kitab Arab daripada muka surat 74 hingga 78. Pendek insya-Allah kita. Fa iza aradta an-naum, apabila engkau hendak tidur. Ni kata bila kita nak tidur, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kenalah kita melakukan fa'alaika bi adabihi samaniyah. Ada 8 adab dalam kitab Adab Tidur, Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ni, dia akan sebut 8 adab. Kalau dalam kitab Adabul Mufrad lebih kurang begitu juga, sekitar itu juga tentang adab-adab tidur. Baik. Yang pertama, al-awwalu, dia kata fabsut firashaka mustaqbilal qiblah. Yang pertama, hendaklah hamparkan hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblat. Itu yang pertama. Maknanya kalau kita punya tilam ke toto ke apa ke, menghadap kiblat. Pasal apa? Kata ulama antaranya, bila kita menghadapkan kiblat, bahawasanya hamparan yang kita menghadap kiblat itu supaya kita ni tak tahu kita ni sama ada kita ni akan bangun setelah tidur. Kerana kata ulama, an-naum akhul maut, tidur itu saudara kepada mati. Ada orang mati dalam keadaan tidur. Berapa ramai hingga kan Nabi sebut akhir zaman ini, kita ni umat akhir zaman lah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan ramai yang mati dalam tidur yang pihak berkuasa mengistilah mengkategorikan sebagai mati mengejut. Betul kan? Dia kualifikasikan sebagai mati mengejut. Tapi keadaannya mati ketika tidur. Sebab tidur itu sendiri adalah saudara kepada mati. Maka hamparanmu tilam ke katil ke apa ke dalam keadaan menghadap kiblat, dan tidurlah dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan. Sebab kita ni sama ada kita sihat pun tak boleh nak berdiri, semayang mengiring, maka hendaklah mengiring tu belah kanan. Kata ulama berpendapat dalam fiqh, kanan boleh, kiri pun boleh, tapi keutamaan kanan di atas kiri. Namun jangan tersilap, binatang korban sunatnya kiri. Dia buat kanan serupa orang juga lah tu. Tu ada tahun-tahun bila ke tahun lepas, ada satu orang ni dia kata dia menyembelih berapa puluh tahun, 20 tahun ke 20 tahun, umur baru 20 lebih. Bermak dia dah boleh menyembelih sejak lahir pun. Nak belabun agak-agak nak belabun tu agak-agak kata kan. Jadi dia nak tunjukkan pandai, kata orang. Kita ni jangan tunjuk pandai. Jadi dia baringkan binatang korban tu belah kanan. Sedangkan sunat menghadap kiblat binatang korban tu kan, bukan wajib. Mayang dia wajib menghadap kiblat. Jadi diheret dan binatang tu pusing kanan, pusing kiri, 360 darjah tuan-tuan, pusing. Lembu, bukan kita tengok lembu pun tak. Kita tengok Allah. Cuba kita di 360 darjah tu orang tarik kiri, pusing, tak berjeri. Tu kan. Tapi itulah 20 tahun dia kata dia beli. Kau kepala aku, dia ni berat, beranak-beranak beli. Kan?
Itulah. Jangan silap. Bagi orang kalau semayang, dia keadaan dia disunatkan tidur ni mengiring ke belah kanan, rusuk kanan. Sebabnya kalau sakit kita semayang dalam keadaan mengiring pun belah kanan, bila kita meninggal pun kalau di dalam lahat tu pun belah kanan, dibaringkan di lahat tu pun belah kanan. Itu antara kenapa dianjurkan adabnya selain daripada menghamparkan tilam itu, katil itu menghadap kiblat dan mengiringkan badan ke sebelah kanan. Bahkan pada sudut kesihatan pun, bila mana menghadap ke sebelah kanan, maka jantung ni dia tak ada tertimpuh atau terhimpit lah. Apa bahasa sesuai macam itulah. Bahkan ada istilah keadaan bila belah kanan tu dia anti-gravity. Itulah kata, kalau orang doktor lah, saya pun tak erti begitulah dia kata. Yang kadang-kadang orang kata sesak nafas, yang orang kata kena himpit kan. Tu kena himpit. Ni kena himpit, tak boleh ni. Tak ada benda, dah dia tidur tu tak betul kan. Dia salahkan jin. Jin himpit aku malam tadi kata. Jin kata tak pasal aku pula yang kata. Dia yang salah tidur. Kan. Jadinya menghadap kiblat dalam keadaan kita ni ibaratnya macam persiapan kepada mati, kerana tidur itu menjadi mithlul maut, seperti orang mati. Kemudian sebagaimana seperti berbaringnya orang mati di liang lahat, dan ketahuilah bahawasanya tidur itu seumpama mati. An-naum mithlul maut. Sungguhnya tidur itu seperti mati, dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Siapa tahu barangkali rohmu dicabut oleh Allah Subhanahu Taala ketika engkau tidur pada suatu malam. Kita tak tahu bila kita mati, masa bila, keadaan apa, sama ada husnul khatimah atau su'ul khatimah. Oleh kerana itu, bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur dalam keadaan suci, yakni dalam keadaan taharah, bi anna tanama ala taharah. Inilah adab yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, bila kita tidur hendaklah kita ni dalam keadaan tidur kita tu taharah, bersuci, sama ada berwuduk menggunakan air wuduk ataupun suci daripada janab ataupun junub, ya, bersuci daripada dua hadas, hadas besar atau hadas kecil. Jadi itu antara sebutkan berkenaan dengan bersuci, berwuduk ini. Antaranya hadis riwayat daripada Al-Barra bin Ajib, nombor 6311, Sahih Bukhari 2047, Sahih Muslim 2710, Sahih Abu Daud 5046. Disebutkan antaranya berwuduk sebelum tidur, berbaring di rusuk kanan, dan berdoa sebelum tidur. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma intaji' ala shiqqikal ayman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ini antara anjuran, adalah hadis disebutkanlah. Apabila engkau hendak pergi ke tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wuduk untuk sembahyang. Kemudian berbalinglah di atas lambung kananmu dan ucapkanlah, ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, wa fawadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu, wa alja'tu zahri ilaika, dan aku
sandarkan belakangku kepadamu dengan rasa takut dan harap kepadamu. Warahbata ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta, fa in mutta ala fitrah faj'alhunna akhira ma taqul. Qala qultu astadhkiruhunna bi rasulika alladhi arsalta. Qala la wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Iaitu tiada tempat berlindung dan tiada tempat selamat daripadamu melainkan kepadamu. Aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan, dengan nabimu yang engkau utuskan. Jika engkau mati, kata Nabi, pada malam itu, maka engkau mati dalam keadaan fitrah. Ini kembali kepada Islam. Fitrah tu bukan sekadar suci, ini kembali kepada Islam. Maka jadikanlah kalimah-kalimah ini sebagai ucapan terakhirmu, kata Nabi. Ini antara anjuran doa. Kita apa yang pendek aja nak tidur, kan? Tapi para ulama, para salafus soleh, tidur ni nak ibaratnya sebagai persediaan mati. Kita ingat tidur, kita tidur esok, kita tak fikir tidur, kita fikir esok tak bangun buat apa, kan? Kita esok bangun, esok ni aku nak buat begini, nak beli nasi lemak kat simpang 4 depan tu. Itu kita fikir, kita tidur. Sedangkan para salafus soleh, para ulama yang menjadi warasatul anbiya, mereka ni tidur ni mikirkan tentang mati. Ni tidur ni mati, kita fikir tidur je. Kan? Bukan tandanya apa, bila kita tidak tidur, kita mikirkan esok nak buat apa. Masih lagi kita mengharapkan adanya hari-hari berikutnya. Sedangkan mati, tidur itu adalah seperti mati. Perawi menyebutkan, aku mengulanginya untuk menghafalnya, lalu aku berkata, dan dengan Rasulmu yang engkau utuskan. Baginda bersabda, tidak, tapi katakanlah dengan nabimu yang engkau utuskan. Ini dalam doa ni lah. Walau bagaimanapun ada anjuran daripada Nabi SAW, sunatnya sebelum tidur itu berwuduk. Dengan makna taharah tu bukan sekadar, kalau kita orang Melayu cuci kaki je. Cuci kaki, gosok gigi juga, gigi. Sedangkan taharah itu dengan makna adalah berwuduk dengan air wuduk. Itu antara tuntutan berwuduk. Hadis ni hadis sahih. Okey. Itu yang pertama. Ya, setelah kita hamparkan tempat tidur kita tu menghadap kiblat dan tidur pada rusuk kanan, dan hendaklah kita tu dalam keadaan berwuduk, bi an tanama ala taharah. Yang kedua, wa takuna wasiyatuka maktubatan tahta wisadatik. Ini dengan kita hendaklah engkau tidur dalam keadaan berwasiat, berpesan-pesan agama, yang mana bila kita ni dah tidur, sebelum nak tidur berwudu. Kerana bangkit tidur itu seumpama mati, dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada kiamat nanti. Siapa tahu barangkali rohmu dicabut oleh Allah ketika engkau tidur pada satu malam. Oleh kerana itu bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu, dan engkau tidur dalam keadaan suci, dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantal. Antaranya ulama sebut tentang wasiat ini adalah wasiat agama, bukan wasiat harta. La wasiyah 'alal waris, tidak ada wasiat kepada pewaris. Pewaris ni ada faraid cukup, tak payah nak aku nak bagi ini siapa, yang ini siapa, tak payah. Itu hibah kalau nak buat sebelum mati. Masih hidup hibah tu, baginya ketika kita hidup. Hibah, ni rumah ni aku bagi kepada siapa, itu hibah. Tetapi wasiat tu bukan makna reta. Harta ismik di luar negara ada.
Wasiat tu wasiatud din, wasiat agama. Antaranya Nabi SAW berwasiat, siapa yang akan mandikan baginda Nabi, siapa yang akan salatkan Nabi, itu antara wasiat. Selain daripada wasiat agama kepada keluarga, setiap malam diwasiat. Kalau arwah almarhum Tuan Guru Haji Hamdan, dia suruh pesan tiap malam, pesan agama sebelum tidur ni. Kau boleh tulis apa wasiat kita tu, wasiat agama, bukan wasiat harta, wasiat agama. Disuruh simpan di bawah bantal. Kemudian hendaklah engkau tidur dalam keadaan bertaubat, wa tanamu taiban minadz-dzunubi mustaghfiran. Hendaklah engkau tidur dalam keadaan bertaubat kepada Allah daripada segala dosa dan istighfar, meminta ampun daripada segala kesalahan. Tuan-tuan, ada hadis riwayat Nabi SAW sebut beristighfar sebelum tidur, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat At-Tirmizi nombor 3397, Imam Ahmad 11074. Al-Imam At-Tabrani menyebutkan dalam kitabnya Ad-Du'a, istighfar sebelum tidur. Man qala hina ya'wi ila firashih astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Riwayat Imam Nawawi sebut istighfar ni astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Taklah salah kalau kita nak baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum tak salah, tepatnya adalah hayyul qayyum. Tuan-tuan boleh tengok riwayat daripada Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, bahawa bahkan pada sudut i'rab lebih tepatnya hayyul qayyum. Walaupun boleh terima hayyul qayyum, tak ada masalah. Kita ni dah biasa sangat. Kamu ke apa? Kita tak biasa istighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okeylah. Tiba-tiba baca ayat kursi pula. Ayat kursi la ilaha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dah salah pula. Kan? Tapi insya-Allah ambil masa. Kalau nak si budaya, insya-Allah. Jadi istighfar, siapa yang berkata ketika hendak tidur membaca istighfar salasa marrah, 3 kali, nescaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak daun-daun di pokok, walaupun sebanyak pasir di Alish, yakni padang pasir di kawasan ulama kata antaranya di Jordan, dan walaupun sebanyak hari-hari di dunia, banyak, tak terkira lah maknanya. Dengan makna buih di lautan, daun-daun di pokok, pasir di Alish, walaupun hari-hari di dunia ni tak terkira, dosa kita itu banyak. Namun dengan kita istighfar 3 kali, Allah akan ampunkan dosa walaupun tak terkira banyaknya. Walaupun riwayat ni tuan-tuan dhaif, tapi beramal dengan hadis dhaif tidak ada menjadi masalah. Bahkan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah, riwayat daripada sahabat Nabi ni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkenaan dengan istighfar 3 kali sebelum tidur ni akan diampunkan dosa ni, mengatakan bahawa ianya sesuatu yang boleh diamalkan. Sehingga kan Muhammad bin Sa'id bin Muhammad berkata, aku mendengar Abu Sahal Al-Bukhari yang menjadi juru azan di Masjid Bani Ma'ruf kota Bukhara, beliau adalah seorang yang saleh, berkata, aku melihat Nabi SAW dalam mimpi dan aku melihat seorang berkata, ini adalah sahabat Abu Bakar ada di sisi kanan Nabi dan sahabat Umar bin Khattab ada di sisi kiri Nabi. Lalu aku datang ke hadapan Nabi SAW
berjabat tangan denganku. Kemudian sahabat Nabi Abu Bakar menjabat tangan denganku. Sayyidina Umar juga menjabat tangan denganku. Aku bertanya, ya Rasulullah, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al-Walid, dari Atiyah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang hendak tidur membaca sebanyak 3 kali Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan, meski sebanyak butiran pasir yang lembut, meskipun sebanyak dedaun pepohon, dan meskipun sebanyak bilangan hari di dunia. Aku mengira kalau dikatakan pula meskipun dosa-dosa itu sebanyak tetesan air hujan. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah hadis ini berasal daripada engkau ya Rasulullah? Baginda menjawab, na'am. Jadi Muhammad Sa'id bin Muhammad mendengar daripada seorang juru azan ni, seorang waliullah, Abu Sahal Al-Bukhari, juru azan Masjid Bani Ma'ruf, kota Bukhara, tempat tinggalnya Al-Imam Al-Bukhari. Jadi boleh beramal istighfar 3 kali sebelum tidur. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Sedangkan ulama bahas dosa tu macam mana. Bahkan bukan kata dosa kecil, termasuk dosa besar sekiranya dengan kita beristighfar tu kan ada rasanya taubat, dengan ada rasanya menyesal. Sebab menyesal itu adalah permulaan taubat. Ulama sebut an-nadamah awwalu taubah. Menyesal itu permulaan taubat. Sebab itu mudah kita ni nak bertaubat bagi syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa, kami kaji itu pun perintah Allah, 70 orang pengikutnya, itu pun Allah hidupkan balik kan, setelah mereka melakukan dosa, setelah diberikan nikmat, lalu mereka mengkufurinya, setelah diberikan makan minum, setelah selamat daripada tentera Firaun, lepas tu nak pula tengok Allah, tak percaya lagi, dah bagi makan pun tak percaya lagi, nak kan tengok zat Allah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa tu tengok bukit Tur Sina tu kan, pecah. Lalu taubatnya adalah Allah mematikan 70 orang pengikut Nabi Musa dan Allah hidupkan balik. Kita umat Nabi Muhammad SAW tak payah teruk-teruk. Taubat dengan kita menyesal, dengan kita istighfar. Semayang tu, solat tu sunat. Solat sunat taubat. Sebab dalil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami sembah, kepada engkau kami mohon pertolongan. Kan? Jadi istighfar itulah at-tariqut taubah, jalan kepada taubat, dan taubat itu bermula dengan menyesal. InsyaAllah kita sambung lagi berkenaan dengan perkara yang ketiga. Dalam perkara ketiga tu, selain daripada taubat dan memohon keampunan, aziman ala an la ta'udu ila ma'siyah, berazam tidak, bila nak tidur ni bukan sekadar menghamparkan tilam, menghadap kiblat, mengiring ke kanan, berwudu, beristighfar kan, hendaklah berazam tidak akan melakukan maksiat esoknya. Kan jika Allah bagi esok hari-hari yang berikutnya tak akan buat maksiat, berazam. Itu tak adalah kita tidur so tidur dah ambil anak sekolah pukul sekian, nak pergi market beli apa. Itu sunnahnya tidur tu, selain daripada menghamparkan tempat tidurnya, menghadap kiblat, tidur di belah kanan, rusuk kanan, kemudian tidur dalam keadaan berwudu. Tidur tu merasakan bahawa ini adalah seperti mati, pintu gerbang kepada kematian. Tidur tu pula dengan kita berwudu, berdoa, beristighfar, bertaubat, dan tidur juga dengan kita berazam daripada tidak melakukan atau mengulangi apa-apa kemaksiatan kepada Allah SWT. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Ada sebenarnya semua ada 8, baru 3. 8 tolak 3, 5 lah, lebih kurang. 5 lagi, insya Allah ada bagus.
Jadi boleh kita dapat setakat ni. Yang antaranya iaitu tilam kita menghadap kiblat, kemudian tidur di rusuk kanan, kemudian kita berwuduk, kemudian kita meninggalkan wasiat agama, kemudian kita bertaubat, istighfar, dan kita berazam untuk tidak mengulangi sebarang maksiat. InsyaAllah kita sambung yang nombor 3 ni, aziman ala an la ta'uda ila ma'siyah. InsyaAllah. Ada apa? Ada. Bab tidur. Saya ingat boleh malam ni juga habis. Tak boleh juga. Kita ni itu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ada apa? InsyaAllah. Ada. Tak ada. Imam? Tak ada. Kalau tak ada, sama-sama kita tangguhkan dengan kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'wat ij'alna minan najihin. Allahumma ahrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atik. Ya Allah, rezekikan kami merasai kelazatan mentaati perintahmu dan menjauhkan kami daripada kelazatan bermaksiat kepada Engkau, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma antal karimul akram, la ilaha illa anta, anta razaqur raziq, la ilaha illa anta, antal dzul quwwatil matin, la ilaha illa anta, antal wasi'ul hakim, la ilaha illa anta, أنت العرش العظيم تباركت وتعاليت، أنت العرش الكريم تباركت وتعاليت، أنت العرش المجيد تباركت وتعاليت، أنت الجواد البر سبحانك وبحمدك. اللهم ارزقنا السكينة في قلوبنا والسعادة في بيوتنا والصحة في أبداننا والبركة في أرزاقنا. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikan kami ketenangan dalam hati-hati kami, kebahagiaan pada rumah-rumah kami, kesihatan pada tubuh badan kami, keberkatan pada rezeki kami. Ya Allah, jadikan kami di antara ahli syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna syafa'ata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna fi ahibbaih واحشرنا في زمرته واجمعنا تحت لوائه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا واجمعنا معه في جنة النعيم وجنة الفردوس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأنزله مقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اجعل بيوتنا بيوت خير وبركة. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami rumah yang baik dan berkat. Allahumma ja'al buyutana buyuta hidayah wa taqwa. Jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan petunjuk dan taqwa. Allahumma ja'al buyutana buyuta sitra wa sahah. Jadikan rumah-rumah kami rumah yang dijadikan tempat perlindungan dan kesihatan. Allahumma ja'al buyutana buyuta sa'adah wa farah. Jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan kebahagiaan dan kegembiraan. Allahumma ja'al buyutana buyuta maghfirah wa rahmah. Jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan keampunan dan kerahmatan. Allahumma ja'al buyutana buyuta tama'nina wa rahah. Jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan ketenangan dan kerehatan. Allahumma ja'al buyutana buyuta najah wa falah. Jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan kejayaan dan keberuntungan. Allahumma ja'al buyutana buyuta tasbih wa istighfar wa salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan rumah-rumah kami rumah yang sentiasa bertasbih, beristighfar dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lahum fina. Ya Allah, berkatilah bagi kami pada keluarga kami dan berkatilah mereka dalam diri kami. Warzuqna minhum warzuqhum minna. Dan rezekikan mereka melalui kami, rezekikan kami melalui mereka dan rezekikan mereka melalui
kami. Allahumma jama' bainana ma jama'ta ila khair, himpunkan kami semua dalam kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin ya dzal jalali wal ikram. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas kesediaan tuan-tuan dan puan dengan Allah alam bisawab, insya-Allah.